Hello dan Assalamualaikum semua. Dengar sini baik-baik sebab ada satu benda yang besar tengah berlaku di Pasir Putih. Khas untuk korang semua yang bergelar pelajar. Dah sedia? Ini mungkin peluang keemasan yang korang tunggu-tunggu selama ni. Ya, soalan ni memang ditujukan untuk awak. Pernah tak terfikir nama awak disebut-sebut sebagai juara? Bakat awak tu diiktiraf satu daerah? Kalau jawapannya ya, awak dah berada di tempat yang betul. Jom kita tengok macam mana. Okey, jom kita terus ke tajuk utama. Secara rasminya, kita tengah bercakap tentang pertandingan pembaca bestari dan tokoh nilam. Dan ini bukan calan-calan pertandingan tau. Ini adalah pentas paling besar untuk setiap pelajar kat daerah kita. Dan bila kita cakap semua, maksudnya memang semua. Tak kira awak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, dari darjah 1 sampai tingkatan 5, peluang ni terbuka luas untuk korang. Tak ada siapa terkecuali, okey? Jadi, apa agaknya yang diperlukan untuk jadi seorang juara? Jom kita bedah siasat ciri-cirinya dan tengok agak-agak ciri-ciri tu ada pada awak tak? Dah bersedia nak sahut cabaran ni? Okey, ada 3 benda utama yang kita cari. 1, awak kena aktif dalam aktiviti nilam kat sekolah. 2, awak kena tunjukkan kreativiti dalam program TV PSS. Dan yang paling-paling penting, mestilah ada minat yang mendalam untuk membaca dan mencipta benda-benda baru. Semangat tu yang kita nak tengok, bukan start join je. Sekarang, kita tengok satu nombor ni. Mungkin nampak besar, tapi nombor ni lah penanda arah seorang pembaca sejati. Ia adalah bukti kesungguhan awak. Betul tu. Untuk layak, awak kena dah baca dan rekod lebih daripada 200 bahan. Cuba bayangkan. Itu bukan setakat komitmen. Itu satu pencapaian yang gempak gila. Korang patut bangga dengan diri sendiri. Dan yang bestnya, awak ada pilihan. Tak kisahlah awak power dalam bahasa Melayu ke atau fasih gila dalam bahasa Inggeris, ada kategori untuk awak. Pilih je bahasa mana yang awak rasa boleh all out. Okey, syarat dah tahu. Sekarang, masuk bahagian paling best. Jom kita usah arena-arena yang ada, tempat di mana korang boleh tunjukkan bakat dan jadi bintang. Cuba fikir sekejap. Macam mana cara awak suka sampaikan cerita? Awak ni jenis yang suka bercakap ke? Seorang artis visual? Atau mungkin seorang penulis yang hebat? Jangan risau, pertandingan ni ada pot untuk semua jenis bakat. Pertama, podcast. Kalau suara awak sedap didengar dan suka kongsi idea, inilah tempatnya. Bayangkan satu daerah dengar suara awak. Seterusnya, video kreatif. Kalau awak ni pencerita visual, pakar guna kamera, tunjukkan skill awak kat sini. Buat satu filem pendek yang boleh buat juri ternganga. Untuk ulat-ulat buku yang suka bedah siasat cerita, kategori bicara buku ni memang untuk awak. Kongsi review awak sampai semua orang rasa nak baca buku tu juga. Ada cerita sendiri yang nak dikongsi. Dalam kategori pengkarya muda ni, awak boleh tulis dan hasilkan karya original awak sendiri. Tunjukkan bakat penulisan awak tu. Kalau awak ni jenis artistik, suka main dengan gambar, tulisan dan desain, buku scrap ni memang medium paling perfect. Cipta satu karya seni yang bercerita. Dan akhir sekali, untuk korang yang memang dilahirkan untuk beraksi atas pentas, kategori lakonan adalah tempat anda untuk bersinar. Hayati watak dan pikat penonton dengan persembahan anda. Dan semua laluan ini membawa kepada satu puncak, satu gelaran yang paling-paling diidamkan. Dinobatkan sebagai tokoh nilam daerah Pasir Putih. Inilah anugerah paling tinggi, penghormatan yang semua orang kejar. Dah rasa bersemangat? Dah sedia nak sahut cabaran? Bagus. Jom kita tengok macam mana nak mula. Prosesnya senang je. Jangan risau. Biar kata-kata ni jadi pembakar semangat korang, ayuh pelajar PPD Pasir Putih, serlahkan bakat anda. Ini bukan sekadar ayat. Ini seruan untuk korang. Jangan simpan bakat tu. Sekaranglah masanya nak tunjuk kat dunia. Jadi, langkah pertama awak senang sangat. Ada apa persoalan? Nak tahu lebih lanjut? Terus sahaja berjumpa dengan guru perpustakaan dan media di sekolah awak. Mereka ada semua jawapan yang awak perlukan. Akhir sekali, saya tinggalkan awak dengan soalan ni. Dengan macam-macam cara yang ada untuk korang tonjolkan diri, apakah kisah unik yang awak akan sampaikan? Cuba fikirkan. Sebab Pasir Putih sedang menanti untuk mendengar cerita awak. Jangan biarkan mereka tertunggu-tunggu.